Dah lama bisnes, tapi sekarang bisnes makin nazak. Kenapa benda macam ni boleh jadi ya? Bukan sebab kita malas, bukan sebab kita bodoh, tapi sebab satu perkara ni yang ramai orang tak nak mengaku. Ramai usahawan ni jatuh bukan sebab mereka tak pandai berniaga, tapi sebab mereka berniaga ni ikut rutin, bukan ikut strategi. Dulu waktu mula berbisnes, semangat tinggi, semua benda nak buat. Tapi bila dah bertahun-tahun berbisnes, mula rasa selesa. Dah tak kaji pasaran, dah tak upgrade ilmu, dah tak dengar feedback customer. Kita sangka customer akan kekal. Kita sangka yang pesaing tak akan datang. Hakikatnya, dunia berubah, market berubah, customer berubah, tapi bisnes kita kekal macam 5 tahun lepas. Kita sebenarnya bukan tak usaha, tapi kita guna formula lama untuk selesaikan masalah baru. Bila sale jatuh, kita salahkan ekonomi. Walaupun memang betul pun itu salah satu sebab dia. Bila customer makin kurang, kita salahkan pesaing. Padahal masalah sebenar ada dalam bisnes dan diri kita sendiri. Ini masanya untuk kita bangkit. Tengok balik bisnes kita macam tengok bisnes orang lain. Jangan sayang sangat benda yang dah tak berkesan. Ubah sebelum rebah. Ilmu baru, strategi baru, semangat baru. Jangan biar ego bunuh bisnes sendiri. Jangan tunggu sampai tak ada apa-apa baru nak ubah. Kalau kita tengah jatuh, itu bukan penamat. Itu baru babak seterusnya. Dan mungkin ini post yang Allah izinkan lalu dekat mata kau untuk kau bangkit balik. Cuba tag lah kepada kawan-kawan yang tengah struggle. Share untuk bantu orang lain yang tengah senyap-senyap luka. Tolonglah share.